bila kena bayar cukai tu bukannya ambil harta kau semua, tak pun. Kau kena macam subsidi dikurangkan untuk kau je kan. Kadang-kadang orang kaya ni tak faham aku kan. Okey, kalau tak nak jadi kaya, jadi miskin lah. Terima bantuan. Pergi doa kat Tuhan, pergi jadi miskin kan. Kalau rasa kaya tu sengsara kan, kena bayar cukai lah, kena bayar zakat lah apa. Kalau rasa lah kaya tu sengsara kan, pergi doa kat Tuhan, jadi miskin, jadi gelandangan ke apa, yang terima bantuan kan. Baik, Assalamualaikum. Topik kali ni adalah aku sebenarnya nak cakap cerita pasal Rohingya, tapi aku tak cukup habis study lagi pasal Rohingya ni. Sekarang tengah hot topic apa Rohingya yang ada petition untuk nak halau. Aku belum habis study lagi, tapi yelah, dia relate dengan video yang tular sebelum ni, yang lelaki Rohingya pukul isteri dalam Grab driver tu kan, dalam Grab car tu. Ni lepas tu aku nak ceritalah soal jodoh. Ni sharing pasal jodoh lah kan. Lepas tu tadi aku selingan sikit. Aku baru balik sembahyang Jumaat. Masa aku pergi sembahyang Jumaat ni tak ada kaitan dengan jodoh lah, tapi sekadar nak cerita je. Masa aku masuk sembahyang Jumaat tu, tak ramai lagi tau. Ni student kan, ni dalam UiTM ni ada student apa, tak ramai student masa aku masuk tu. Lepas tu macam biasalah Jumaat, biasanya ada orang buat bagi makanan tu kan, yang dia letak je air dan makanan. Lepas tu aku pun makanan dia apa tau, aku daripada pagi tadi tak makan lagi. Makanan dia tempe goreng kan, dia macam satu bekas tu. Lepas tu ada separuh roti telur. Tu aku macam nak ambil, tapi aku fikirkan student kan, ni kawasan student. Aku rasa orang yang sedekah ni, dia ingat nak bersedekah kat student lah. So aku rasa aku tak layak lah untuk ambil. So aku pun tak ambil lah. Selesai solat Jumaat, tengok tempe dengan roti tu habis. Air pun dah tinggal sikit je. Nak cedok pun memang tak payah sebab ais sebanyak. So nak cerita apa? Cerita dia, aku kalau makan yang tadi tu, aku akan rasa menyesal. Kalau aku makan lah roti atau tempe tadi tu, aku rasa menyesal. Sebab aku rasa aku dah terambil hak student. Itulah pemikiran aku yang kadang-kadang macam ni lah, orang sedekah kan, kita kalau rasa kita ni tak layak terima, janganlah terima kan. Kena tengok keadaan. Kadang-kadang aku banyak juga ambil kan, tapi tengok keadaan. Tengok, kalau tempat student tak payahlah ambil. Tapi kalau orang student apa, sedekah kat masjid kan, daripada foreigner yang apa tapau semua kan. Kadang-kadang foreigner orang buat sedekah kat masjid, yang foreigner ni yang apa, bukanlah racist, tapi dia orang pula yang lebih-lebih apa berbanding orang kita. Kadang-kadang macam itu kita ambil lah, sebab kita apa, sebab dia orang foreigner, dia orang bekerja kan. Sedekah ni open. Tapi kalau untuk student, janganlah sampai ambil hak student kan. Tu je lah nak cerita. Membawa ke cerita tu, aku rasa tak sempat lah nak cerita pasal jodoh ni, sebab aku ada masa dalam 7 minit je. Cerita jodoh ni panjang guys. Aku cerita pengalaman aku bab jodoh mungkin nanti aku akan ceritalah. Dan kalau pasal student lagi, janganlah ambil hak student. Kalau kita ni layak kan, lagi satu, tak payahlah ambil apa klaim-klaim sangat kita ni kan. Kalau rasa mampu macam aku kan. Ni cerita diri sendiri apa, sekarang kerajaan kan kekang bajet kan. Bajet semua macam kena potong kan. Macam aku cerita diri aku lah. Betul, aku ni ada gout kan. Kalau sekali pergi klinik untuk nak dapat ubat gout tu, boleh risk sampai RM30, RM50 klinik charge kan. Tapi kalau aku pergi beli sendiri dekat farmasi, benda tu satu pil ubat gout aku tu dah apa, dah RM1.5 dalam 8 biji kan.
Aku lepas tu aku dah tak pergilah lagi apa. Sebab klinik akan cas. Ya, kau datang kau cas doktor kan kau. Macam tu lah. Dia cerita dia, aku nak cerita pasal apa tau? Pasal kalau kita rasa layak, tak payahlah kita take apa, kita ambil benefit lah kan company kita. Even benda tu percuma kan. Klinik dengan farmasi sebelah-sebelah je kan. Aku boleh je pergi klinik dapat free kan. Tapi dapat free, apa, company kena bayar RM20, RM30. Tapi kalau aku beli sendiri RM1.50 tu, aku rasa lagi berbaloi lah. Semalam pun ada meeting, ada mention isu tu lah. Yang mana ubat mahal tu kan, yang mana apa, ada buat teguran juga lah. Kalau ubat kita mahal dan kita mampu, belilah sendiri kan. Janganlah harap maximizekan penggunaan apa company dah sediakan tu kan. Itu untuk ubat lain lah. Macam aku gout ubat murah lah kan. Sebab sekarang tengah kekangan apa, yalah, kerajaan tanggung subsidi minyak kan, gila-gila sebab perang Iran ni. So kita pula sebagai mana staff whatever lah, bukan pejabat awam pun, kalau apa cerita company lah pun, company kau swasta ke apa kan, apa ni, kalau ada benefit janganlah over sangat claim tu kan, sampai melampau-lampau. Even kalau kita ada insurans kan, kita subscribe insurans, janganlah melampau-lampau apa claim insurans tu sampai macam insurans tu boleh rasa bankrupt. Walaupun aku tak setuju apa insurans ni, aku tak setuju, aku tak subscribe mana-mana insurans, sebab aku rasa macam benda ni tak patut lah. Yang sepatutnya baitul mal. Kita ni ada baitul mal, apa, ada zakat. Patutnya duit kita semua pam dekat zakat je. Yang ini pendirian aku lah. Duit kita semua pam kat zakat. Zakat yang buat apa, kontrol pembayaran ni lah, bagi yang tak mampu. Itu sepatutnya. Insurans ni pada aku, dia dah jadi macam apa, dah macam kewajipan pula kan. Padahal yang kewajipannya kita bayar zakat kan. Kalau ni musibah ke apa, zakat tu yang protect kita lah. Sepaham aku lah, kalau semua pendirian aku macam itu, betul lah tak. Kalau semua sama pendirian dengan aku, dia akan jadi tak ada insurans pun, semua akan pump duit ke zakat kan. Tapi dengan syarat orang kaya memang kena ni lah, orang kaya memang kena spend lebih lah. Orang kaya je yang akan dizakat sebenarnya kan. Tapi orang kaya ni pula, bila dia dah kaya, dia jenis macam apa, sedikit macam Firaun pula kan. Macam apa, macam Firaun lah sebenarnya cakap. Tak, even kena bayar cukai pun. Apa kezaliman lah aku hadap orang kaya lah. Apa tak, kau dah diberi rezeki kan, bila kena bayar cukai tu bukannya ambil harta kau semua, tak pun. Kau kena macam subsidi dikurangkan untuk kau je kan. Kadang-kadang orang kaya ni tak faham aku kan. Okey, kalau tak nak jadi kaya, jadi miskin lah. Terima bantuan, pergi berdoa kat Tuhan, pergi jadi miskin kan. Kalau rasa kaya tu sengsara kan, kena bayar cukai lah, kena bayar zakat lah apa. Kalau rasa lah kaya tu sengsara kan, pergi doa kat Tuhan, jadi miskin, jadi gelandangan ke apa, yang terima bantuan kan. Dia boleh je apa, Tuhan balikkan kau punya rezeki ni kan. Jangan rasa sombong lah dengan kaya tu. Kadang-kadang tengok kat Facebook friend aku ramai kaya kot kan. Apa komplain, kerajaan nak tarik subsidi ni, komplain, kenapa kami terkena dulu, kami golongan yang apa, berusaha apa semua, kami tak anaya. Tak, jadi miskin lah, try jadi miskin kan. Job kau tu bagi orang lain, job kau bagi orang lain yang mana dah ada job baik tu kan. Berhenti kerja, kerja lain kan. Job kau tu bagi orang lain, nanti kan ada naik pangkat semua, barulah fair kan. Tak payah bayar cukai lagi, dah tak payah bayar cukai, tak payah bayar zakat apa semua, tapi jadi miskin lah. Cuba lah try. Yang mana kaya-kaya ni kadang-kadang aku tak faham pemikiran dia macam
Firaun lah, macam Firaun. Dah bila dah kaya tu, dia jadi macam, oi, kenapa aku kena bayar lebih lagi, nak mengelak-elak lagi kan. Orang kaya ni mana templak sikit lah kat orang kaya ni kan. Yang mana, yelah memang lah bukan kaya yang tu, tapi kau berduit. Bila kadaran tu dah patut dicukai, bayar je lah. Tak payah nak komplain-komplain, kami lah pembayar cukai zalim apa semua. Tak ada lah. Okay, tu je lah guys. Tadi cerita nak cerita orang hijau, cerita jodoh, cerita student, cerita jangan ambil hak student, cerita pasal orang kaya pula. Ini pendapat aku lah kan. Siapa tak puas hati, orang kaya yang tak puas hati kan, lantak lah. Assalamualaikum.